Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunjuk beberapa soalan sistem persamaan trial exam untuk SPM. Saya rasa kita dah pernah buat soalan ni. Cuba tengok. Selesaikan persamaan serentak yang berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Dia minta elimination. Cuba awak tengok ni soalan apa. First, P tolak Q sama dengan 2. Ni kita tahu ni linear. Ni adalah linear. P kuasa 2 campur 4 PQ sama dengan 8. Ni bukan linear, non-linear. Macam tahu dia bukan linear. Ni kuasa 2. First, second, P dengan Q bergabung. So dia bukan linear lah. Tapi dia suruh menggunakan kaedah penghapusan. Alright, so nak guna kaedah penghapusan, kita nak hapuskan yang mana? Kalau guna kaedah penghapusan, bila melibatkan linear dengan non-linear, kita nak hapuskan P ke Q? Sebenarnya kita nak, kalau boleh kita kena hapuskan benda yang bergabung ni. PQ ni kita kena hapuskan. So maksudnya dekat sini kita nak hapuskan PQ. So kita kena samakanlah Q ni dengan PQ. So kita kena buat apa? Ini semua darabkan dengan P. So kita akan dapat P darab P, P kuasa 2 tolak Q darab dengan P, PQ sama dengan 2 darab dengan P, 2P. Yang bawah ni tak ada benda lah. So P kuasa 2 campur 4PQ sama dengan 8. Sekarang kita nak hapuskan ni. Tapi kalau nak hapuskan dia, nombor mesti kena sama, betul? Tak sama pula. Adjust lagi. Kalau nampak dari awal darablah terus 4P. Tapi kalau tak nampak darablah satu persatu. Darab dengan 4 pula. So, kita akan dapat 4 darab P kuasa 2, 4P squared tolak 4PQ sama dengan 4 darab 2, 8P. So, ni dah tak guna lah cerita dah ni. Tak guna dah. Kita nak buat penghapusan. 1 tolak, 1 tambah. So, kat sini apa? Tambah ke tolak? Tambah. So, 4P kuasa 2 campur P kuasa 2. Kita akan dapat 5P kuasa 2. Second, negatif 4PQ tambah 4PQ. Kosong, habis semua 8P campur 8. Dia akan jadi 8P campur 8 lah. Tak boleh buat apa dah. So, kita dapat apa sebenarnya ni? Kalau saya tulis balik, 5P kuasa 2 sama dengan 8P campur 8. Ni apa sebenarnya? Ni adalah kuadratik. So kalau kuadratik kena susun samakan dengan kosong. So 5P kuasa 2 tolak 8P tolak 8. Ini tekanlah kalkulator. Selalunya tak akan dapatlah jawapan punca yang senang. Maksudnya jawapan yang nombor bulat ke, pecahan yang mudah ke, tak ada. So terus guna. Kalau kita guna check calculator, kita akan dapat point yang panjang tau. So terus guna formula. P sama dengan negatif B plus minus punca kuasa B squared tolak 4AC over 2A. Masuklah. Siapa saya punya A? 5. B negatif 8. C negatif 8. So masukkan je lah. P sama dengan negatif B. Negatif B saya negatif 8. Negatif. Plus minus punca kuasa B kuasa 2. Negatif 8 kuasa 2 tolak 4. A saya 5. C saya negatif 8. Over 2A. A saya ni 5. Boleh? So kita pemudahkanlah. Saya kecilkan sikit. So dekat sini P sama dengan sini 8 plus minus tekan kalkulator. Sekejap saya tekan. Sini dapat saya tekan tolak 4 darab 5 darab negatif 8. So akan dapat 2, 4 over 10.
Betul. So lepas tu nak buat apa? Kat sini kita kena pecah 2 lagi. 1 sama 8 campur 224/10. Satu lagi 8 tolak 224/10. Tekanlah kalkulator. Saya nak jawapan 4 angka bererti. Okay, bahagian 10. So jawapan yang pertama adalah 2.297. Dia sebenarnya 2.29666. So jadi 2.297. Ni 4 angka bererti dah ni. Okay, next. Negatif 0.6967. So dah dapat lah. Ni apa? Ni kita punya P. Okay, kita dah jumpa jawapan P 2.297, P negatif 0.6967. Tapi kita kena baca soalan juga. Soalan minta apa? Nampak tu? Berikan jawapan anda tepat kepada 3 angka bererti. Dia nak 3 angka bererti. Macam mana tu? So, kita kena adjust lah balik ni. 2.297. 1, 2, 3. Ni angka bererti yang ketiga. Tengok sebelah. 7 tambah 1. So, dia akan jadi 2.30. Jauh pula. 30. Boleh? Ni pun kena adjust lah sebelah sini. Angka bererti 0, 1, 2, 3. Tengok sebelah. So tambah juga sebelah 0.697. Boleh. Okay, lepas tu kita dah jumpa kita punya P 2.30 dengan P negatif 0.697. Okay, sekarang kita dah jumpa P. Soalan nak cari P je ke? Tak. Cuba tengok soalan kita ada huruf P dengan huruf Q. So kita nak P sama dengan berapa, Q sama dengan berapa. So since P kita ada 2, Q pun kita pun ada 2 lah. Nampak? So macam nak cari Q lah? Kita guna yang ni balik. Ni senang lah. P tolak Q sama dengan 2. Saya nak Q single. So since dia negatif, saya jadikan dia positif. Gerak ke sebelah kiri. 2 ni gerak ke sebelah. Q ni gerak ke sebelah kanan. 2 ni gerak ke sebelah kiri. So dah akan jadi P tolak 2 sama dengan Q. Ni Q dah single. So boleh saya guna untuk cari Q. So Q sama dengan P tolak 2. Saya tulis kat sini lah. P yang pertama 2.30. P yang kedua negatif 0.697. Okay, Q tu sama dengan P tolak 2. Q sama dengan P tolak 2. Masukkan je lah P kita tadi. 2.30 tolak dengan 2. Berapa? 0.3 kan? 0.3. Tapi ni berapa angka bererti? 1. Macam mana adik kena 3? Tambah lagi 0.2 ni. Ni tinggal angka bererti lah ni. Okay, ni pula Q. P negatif 0.697 tolak dengan 2. So sini akan dapat negatif 0.697 tolak dengan 2. Kita akan dapat negatif 2.697. 2.697. Tapi kita nak 3 angka bererti. 1, 2, 3. Tengok sebelah. Dia akan jadi 2.70. Boleh. So dah siap lah. Make sure jawapan awak ada 2 pasangan. Pasangan PQ yang pertama, pasangan PQ yang kedua. So itu je lah. Boleh? Ni buat